Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan. Kali ni saya nak ajar korang macam mana nak edit gambar makanan korang yang gambar biasa-biasa macam ni jadi gambar premium yang macam ni. Dan yang best, kita akan gunakan apps yang free je, iaitu Google Gemini. Nak tahu macam mana saya buat? Jom saya tunjuk. Baiklah, step yang pertama, korang snap dulu gambar makanan korang. Contoh macam saya ambil sampel gambar nasi tomato ayam merah. So, siapa yang meniaga nasi tomato kat luar sana tu, boleh tengok video ni. Baiklah, selepas korang dah tangkap gambar makanan korang, apa yang korang kena buat adalah korang pergi dekat browser and then korang pergi ke Gemini. Bila kita dah buka Gemini, sekarang kita nak upload gambar kita. Cara dia, first kali kita tekan dekat plus and then upload files dan pilih gambar makanan tadi. Macam saya nak pilih gambar nasi tomato ayam merah. Dan dekat bahagian ruangan chat ni, kat sinilah kita kena tulis kita punya prompt ataupun arahan supaya Gemini faham apa yang kita nak buat. Sekarang kita nak buatkan dia jadi realistic premium food photography. And then tekan dekat tools, tekan create image and then kita submit. So now kita tunggu Gemini createkan gambar untuk kita. Okey, settle dah. Sekarang kita dah ada satu gambar yang premium. Cumanya kalau kita boleh tengok kat sini, gambar yang Gemini bagi, rupa asal makanan tu dia dah ada ubah sikit. Bentuk ayam pun dah lain, dia punya plating pun dah berubah. Kalau kita nak edit gambar menggunakan AI ni, make sure kita punya rupa asal makanan tak berubah langsung. Baiklah, sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak dapatkan gambar yang macam fotografer profesional yang shoot. Dekat sinilah kita kena tahu apa arahan yang sebenarnya kita kena letak dekat chat ni. Dan sebab tu, saya gunakan satu plugin yang ada dekat Gemini yang nama dia FoodSnap. So saya akan tekan Germs dekat Gemini iaitu FoodSnap. Step pertama sama juga kita upload gambar makanan kita. Step yang kedua, dekat chat ni kita tak perlu nak fikir apa ayat arahan yang kita nak bagi. As simple as kita tulis nama menu kita. For this case, nama dia adalah nasi tomato ayam merah. And then kita boleh letakkan sekali tema apa yang kita nak. Kalau macam saya nak dia bertemakan premium restaurant iftar. And then, kita tekan submit. Lepas kita submit, bawah 20 saat je kita dah boleh dapatkan 8 jenis kategori prompt yang berstruktur dan sangat-sangat detail untuk kita edit gambar guna AI. Jadi kita tak perlu dah nak kena fikir ayat apa yang kena tulis, nak kena cari idea lagi. Kita banyak lagi benda yang kena fikir sebenarnya. So, bila kita dah dapat 8 kategori prompt ni, kerja korang senang. Pilih salah satu daripada 8 kategori prompt ni. And then kita copy. So kalau macam saya nak ambil kategori yang pertama ni. As simple as kita copy je ayat kategori pertama ni. And then kita pergi dekat new chat, upload balik gambar makanan kita tadi dan kita paste ayat prompt tadi. Dan jangan lupa tekan dekat tools, pilih create image dan di bahagian sini kita ambil mode thinking dan kita tekan submit. Tu je, dah siap. Akhirnya kita dapat dah satu gambar makanan yang daripada gambar biasa-biasa macam ni terus convert jadi gambar makanan yang premium. Yang mana kita boleh tengok sedikit pun dia takkan ubah rupa asal, bentuk dan juga plating makanan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak jual mahal, ini adalah salah satu kualiti gambar untuk kita gunakan dalam marketing kita. Jadi dengan plugin FoodSnap ni, korang bayangkan dengan satu gambar yang korang shoot pakai handphone biasa-biasa je, dapat 8 gambar premium pelbagai kategori. So, kalau korang nak edit gambar AI tanpa ubah rupa asal makanan gambar korang, boleh dapatkan FoodSnap sekarang.